light yang saya beli online. Kalau jenis lampu ni jenis 10 watt yang saya beli, ya. Okey, 10 watt, dan kita tengok apa yang ada di dalamnya. Okey, kalau kita tengok di dalam ni, dia hanya bagi satu spotlight. Spotlight ni kita boleh pasang lah. So pasang dia, sangkutkan kat dinding di luar rumah. Dan terdapat 3 pendawaian, ya. Pendawaian pertama iaitu warna coklat ni ialah wire live, ya. Coklat ni wire live, dan biru ni ialah wire neutral, dan warna kuning ni ialah wire bumi. Okey, so kita akan buat penyambungan dengan pendawaian di rumah kita yang sedia ada. Okey. So, kalau kita tengok, ini ialah pendawaian rumah kita yang sedia ada. Ini daripada DB, ya. Kita tengok kat sini dari warna merah wire live, hitam ni wire neutral, hijau ialah wire bumi, ya, ataupun wire earth. Okey. So, kalau kita tengok di dalam switch yang sedia ada di rumah kita tu, okey, dia terdapat penyambungan dekat sini. Kalau kita tengok, dia ada penyambungan daripada ini wire daripada DB, ya, wire daripada DB masuk ke dalam switch.